semangat untuk menyumbang dan berkorban buat saudara kita di Palestin dah makin menurun. Dan kita tengok pun semangat berjihad, bersusah-susah. Berjihad ni bersusah-susah lah. Maknanya kita bersusah-susah keluar duit, bersusah-susah membangunkan program, membantu saudara kita dan sebagainya. Dilihat semakin menurun dah dalam kalangan kita. Kalau kita tengok Rasulullah dan para sahabat itu, semangat juangnya sangat tinggi. Ada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir, menceritakan tentang Qatadah bin An-Nu'man. Usiba ainahu yauma Uhudin. Mata dia terkena anak panah ketika perang Uhud, hatta kharaja, sehingga mata terkeluar ala wajnati, terkena pipi dia. Maknanya ganas dia orang ni berjihad sampai terkeluar mata. Dan dalam riwayat yang lain menyebutkan yang Qatadah ni tadi sebenarnya sebelum pergi berjihad tu dia dah nak kahwin dah. Bayangkan ketika perang tu nak kahwin dah, dia sanggup pergi berperang, tinggalkan keduniaan dia. Bila pergi perang pula terkeluar mata. Bila terkeluar mata, sebahagian sahabat nak potong dah dia punya mata tu tadi, lalu dia mengadu kepada Rasulullah dengan dia nak kahwin, nanti takut orang perempuan dah tak nak pada dia. Akhirnya Rasulullah masukkan balik mata dia tu tadi, sehingga dalam riwayat Ibn Al-Athir menyebutkan mata yang terkeluar itu menjadi lebih baik daripada mata sebelah tu yang sebelum tu tak kena apa-apa. Bayangkan kalau kita tengok ada sahabat Talha bin Ubaidillah sampai lumpuh ataupun longlai tangan kanan dia dalam riwayat Bukhari. Mereka berjuang memang bersusah payah. Semangat yang semakin luntur ni, saya ingat kita perlu hidupkan semula. Memperbanyakkan bacaan ayat-ayat Quran yang menghidupkan semangat jihad, membantu saudara kita di Palestin dan sebagainya, dan juga bacaan hadis-hadis dan juga kisah-kisah para sahabat, bagaimana perjuangan mereka. Mudah-mudahan dia membantu menghidupkan semangat kita untuk membantu saudara kita di Palestin dengan jihad dalam dimensi kita yang tersendiri, insya-Allah.